Okey, untuk soalan sistem persamaan, ada dua kaedah, iaitu kaedah penghapusan dan juga kaedah penggantian. Untuk video ini, cikgu akan terangkan dari segi kaedah penghapusan. Untuk peringkat awal, ada 3 persamaan kat sini. Kita labelkan setiap persamaan itu. Persamaan pertama sebagai persamaan 1, persamaan kedua sebagai persamaan 2 dan persamaan ketiga sebagai persamaan 3. So dekat sini kita decide lah, kita tentukan kita nak hapuskan huruf apa. Sama ada kita boleh ambil pasangan antara 1 dan 2 ataupun 1 dan 3 ataupun 2 dan 3. So kalau dari segi soalan ini, katakan cikgu nak hapuskan huruf X dia. Jadi cikgu nak ambil persamaan 1 dengan persamaan 2. Untuk persamaan 1 dia adalah 4X, untuk persamaan 2 dia adalah 2X. Jadi untuk hapuskan, make sure X dia tadi dalam sebutan yang sama. Iaitu kalau kat sini 4X, ini pun cikgu kena tukarkan dia kepada 4X. Jadi untuk persamaan 1 kita guna sahaja, kekalkan dengan yang ada. Untuk persamaan 2, cikgu nak darabkan dia dengan 2 sebab 2X darab dengan 2 maka dapat 4X. So untuk peringkat awal ni kita salin dulu. Persamaan 1 iaitu 4X tolak 3Y tambah Z sama dengan negatif 10. Untuk persamaan 2, tadi kita kata kita nak darab dengan 2. So setiap sebutan tu kita darab dengan 2. So 2X darab 2, Y darab 2, 3Z darab 2, 0 darab 2 tetap dapat 0. Seterusnya adalah kita tentukan sama ada operasi tambah ataupun tolak. Yang mana untuk hapuskan X tadi, kita kena tolak. Jadi tuliskan simbol tolak dekat sini. Dan setiap satunya kita akan tolak. So 4X tolak 4X, 0. Maksudnya terhapuslah X tu. Negatif 3Y tolak 2Y. So kita dapat negatif 5Y. Z tolak 6Z dapat negatif 5Z. Dan negatif 10 tolak 0 dapat balik negatif 10. Katakan kat sini kita dapat persamaan keempat. Kalau kita tengok negatif 5, negatif 10 ni macam boleh dipermudahkan. So ini adalah pilihan, sama ada nak terus guna jadikan dia sebagai persamaan 4 ataupun nak tukarkan dia kepada persamaan yang lebih mudah, iaitu hapuskan negatif 5 bagi setiap sebutan, yang mana kita akan dapat Y tambah Z sama dengan 2. So ini adalah persamaan keempat. Seterusnya adalah mengambil persamaan sama ada 1 dan 3 ataupun 2 dan 3 dengan syarat hapuskan X nya juga. Jadi dalam kes ini cikgu tengok persamaan 2 dan 3. Persamaan 2 ada 2X, persamaan 3 ada negatif X. Jadi persamaan 3 ni cikgu darabkan dia dengan 2 supaya dia sama-sama 2X. Kita ulang balik persamaan 2 tadi. So kita ambil 2X tambah Y tambah 3Z sama dengan 0. Tapi persamaan 3 kena darab dengan 2. So negatif X darab 2. 2Y darab 2, negatif 5Z darab 2 dan 17 darab 2. Jadi kat sini operasi apa yang sesuai? Sama ada tambah atau tolak sahaja je. So kalau kita kata kita letak tolak dekat sini, 2 tolak negatif 2 tidak menyelesaikan X itu, malah jadi 4X. Bukan kata selesaikan masalah, tapi menambah masalah pula dekat situ. Jadi tak sesuai kita guna tolak. Jadi sesuainya adalah tambah. Hanya 2 sahaja ya, tambah ataupun tolak. So dalam kes ini sesuainya ialah tambah. So kita tengok 2X tambah negatif 2X terhapus, bukan? So itulah maksud penghapusan ya. Y tambah 4Y. So kat sini kita dapat 5Y. 3Z tambah negatif 10Z. Dan 0 tambah 34.
Okey, so ini adalah persamaan kita yang kelima. Okey, seterusnya adalah mengambil persamaan 4 dan 5 tadi. Kita cuba untuk hapuskan huruf yang kedua pula. Kalau tadi kita hapuskan X, so sekarang kita pilih sama ada kita nak hapuskan Y ataupun Z. Okey, dalam kes ini, okey, cikgu nak hapuskan Y. Cuma ini 5Y, ini Y. Maka persamaan 4 kena darab dengan 5. So kita ambil persamaan 4. Kita darabkan dia dengan 5. Okey, Y darab 5. Z darab 5. 2 darab 5. Okey, kemudian ambil balik persamaan 5. Pastikan kita salin tu dengan betul. Okey, operasi apa yang sesuai, tambah ataupun tolak. Pastinya 5Y, untuk hapuskan Y yang di bawah kenalah tolak. Okey, so 5Y tolak 5Y terhapuslah. Okey, 5Z tolak negatif 7Z. So kat sini kita dapat 12Z. 10 tolak 34, kita dapat negatif 24. Maka Z-nya kita akan dapat negatif 2. Okey, bila dah dapat Z, okay, kita akan ganti nilai Z negatif 2 ni dalam mana-mana persamaan 4 ataupun persamaan 5. Boleh pilih. Okey, dalam kes ini cikgu nak ambil persamaan 4. Cikgu ganti Z dia dengan negatif 2. Okey, cikgu ambil persamaan 4 tadi. Okey, yang mana Y tambah Z sama dengan 2 tadi. Y sama dengan 2 tolak Z. Dan Z-nya ialah negatif 2. So, kita dapat Y-nya ialah 4. Okey, seterusnya. Okey, nilai Z dah ada, nilai Y dah ada. Satu lagi ialah nilai X. Untuk nilai X, pilihan kita ada 3. Nak guna persamaan 1, persamaan 2 atau persamaan 3. Okey, let's say kat sini cikgu nak ambil persamaan persamaan pertama lah. Okey, ambil persamaan pertama tadi, iaitu 4X tolak 3Y tambah Z sama dengan negatif 10. Okey, cikgu pindahkan dahululah. Negatif 10 tambah 3Y tolak Z. Okey, sekarang ganti dengan nilai-nilai yang kita dah ada. Seperti Y dan juga Z tadi. Okey, hasilnya adalah positif 4. Maka X-nya ialah 1. Okey, so kita dah ada nilai X, kita dah ada nilai Y dan kita dah ada nilai Z. Okey, untuk memastikan jawapan kita itu adalah betul, kita boleh semak dengan menggantikan nilai 1, 4 dan negatif 2 ini ke dalam mana-mana persamaan 1, 2 dan juga 3 tadi. Okey, ataupun kita juga boleh semak nilai-nilai ini menggunakan kalkulator. Maka selesailah untuk soalan ini.